Bila dah jadi krisis macam ni, baru korang nak ke EV. Wow. Chop. Sebelum tu, mari Oasa breakdown untuk korang yang sedang dilamun EV. Secara asasnya, EV mempunyai banyak kelebihan. Antaranya, kos penggunaan yang rendah, lebih jimat penyelenggaraan dan juga lebih mesra alam. Sebagai contoh, jika kita memandu sejauh 20,000 km setahun, kos petrol dianggarkan sekitar 3,000 setahun. Manakala bagi EV, kos pengecasan hanya sekitar RM2,000 setahun. Dahlah RM2,000, dapat income tax pula tu. Ini menunjukkan penjimatan sebanyak RM1,000 setiap tahun. Namun begitu, kita perlu lihat pada realiti. Kos pemasangan charger di rumah boleh mencecah RM2,000. Ini bermaksud pengguna perlu mengambil masa kira-kira 5 tahun untuk mencapai titik pulang modal. Jadi, adakah ini waktu terbaik untuk beli EV? Sudah semestinya iya. Sebab seperti yang kita tahu, perang Amerika-Iran membuktikan bahawa kebergantungan kepada minyak adalah berisiko tinggi. EV muncul sebagai alternatif yang lebih stabil dan mesra alam. Namun, masih mempunyai kekurangan dari segi kos, infrastruktur dan teknologi. Selain itu, untuk melestarikan penggunaan EV, kita memerlukan sokongan seperti penambahan infrastruktur pengecasan, insentif kerajaan dan juga peningkatan teknologi. Persoalannya, bukan sama ada kita patut beli EV sekarang, tetapi sejauh mana kita bersedia untuk masa depan EV. Jadi, korang EV ke petrol?